Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Sahul. Saya Muhammad Hafiz Azizi bin Razali, nombor matrik D2021209939. Pada hari ini saya ingin membahaskan berkaitan perjuangan anti-kolonialisme di Burma pada abad ke-20. Perjuangan anti-kolonialisme Barat di Burma yang dikenali sebagai Myanmar pada hari ini merupakan bahagian dari gelombang besar penentangan terhadap kuasa kolonial Barat di Asia Tenggara. Sedikit latar belakang berkaitan Burma. Burma menjadi salah sebuah negara di Asia Tenggara yang mengalami semangat perjuangan anti-kolonialisme hasil daripada penjajahan Barat. Antara bentuk perjuangan awal termasuklah munculnya gerakan nasionalis awal yang dipelopori oleh golongan pelajar. Ia dikenali sebagai Young Men Buddhist Association YMBA pada tahun 1906 sebagai organisasi budaya yang berkembang sebagai wadah perkembangan nasionalisme. Persatuan tersebut merupakan organisasi penting dalam sejarah kebangkitan semangat nasionalisme Burma yang bertujuan sebagai penumbuhan persatuan yang bermatlamat, melindungi dan memartabatkan agama Buddha dalam kalangan pemuda Buddha, melindungi dan mengadakan kelas pendidikan, kempen keagamaan dan aktiviti sosial. Ia turut menyuarakan kebimbangan terhadap pengaruh budaya Barat dan kemerosotan nilai-nilai tempatan tradisional Burma. Selain itu, wujudnya parti politik yang dikenali sebagai Parti Dobama SCO1 pada tahun 1930-an. Dobama bermaksud kami orang Burma. Ianya diterajui oleh tokoh penggeraknya iaitu Aung San. Menurut buku yang bertajuk Burma The Longest War karya Louis Allen, tokoh Aung San sebagai tokoh yang berjuang membebaskan negara Burma daripada cengkaman Inggeris. Melalui usahanya, beliau pernah bekerjasama dengan Jepun untuk mengusir Inggeris. Namun akhirnya beliau menyedari bahawa Jepun tidak berbeza dengan Inggeris dalam bentuk kolonial dan berbalik menentang Jepun pada tahun 1945 dengan membentuk Tentera Nasional Burma (DNA) sebagai bentuk penentangan terhadap Jepun. Ia dan bekerjasama kembali sebagai sekutu. Perjuangan anti-kolonialisme di Burma membawa kepada termeterainya Perjanjian Panglong pada tahun 1945. Namun begitu, Aung San yang menjadi simbol perjuangan kemerdekaan telah dibunuh sebelum negara tersebut mencapai kemerdekaan. Perjanjian yang dicapai menjadi tuntutan autonomi kepada etnik minoriti, tetapi selepas kemerdekaan janji tersebut tidak dipenuhi sepenuhnya. Kesimpulannya, dapat dilihat bahawa perjuangan anti-kolonialisme di Burma menghasilkan menuntut kemerdekaan dan memupuk semangat cinta akan negara dan bangsa. Ia juga meninggalkan kesan dan cabaran politik dalam aspek sosial, politik dan ekonomi dalam sesebuah negara, iaitu negara Burma. Sekian, terima kasih.